Boleh tak kalau bagikan kepada aku seorang pembantu? Lalu Nabi kata apa? Wahai puteri kesayanganku, nak tak kalau ayah ajakkan satu amalan yang lebih baik daripada seluruh pembantu yang ada atas muka bumi ni. Tengok puan-puan. Nabi sedang berpesan kepada kita. Hari ni boleh je kalau Nabi nak bagi ke anak dia, betul tak? Pasal Nabi ada. Tapi Nabi tak bagi pasal apa? Pasal hari ni bukan semua orang berkemampuan untuk dapat apa yang dia inginkan. Lalu yang Nabi ajarkan kepada dia hari ni kita belajar, itulah yang disebut sebagai zikir. Zikir Fatimah. Zikir Fatimah ni apa dia? Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini kita sebut. Mudah tak? Mudah. Ringan tak? Ringan. Kena bayar tak? Free of charge. Hari ni kita hidup penatnya dengan perangai suami, penat dengan kerenah anak, penat dengan kerja rumah tak selesai, penat. Duk buat kerja macam-macam kepenatan. Kan? Sambil duk irikan tongkol nak buat laksa Johor, contohnya sedih menangis, penat. Contoh. Bila kita rasa penat, baca lah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, 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 Subhanallah. Sampai akhirnya, zikir itu akan menenangkan kita. Hari ni, tak perlu banyak duit pun. Ada orang kata kalau nak healing, pergi travel. Kalau kita pergi travel, boleh tak? Boleh. Tapi balik rumah, masalah yang sama. Betul tak? Kan bayar mahal-mahal balik rumah, masalah yang sama. Lalu, Nabi ajarkan kepada kita satu amalan, tak perlu bayar, percuma, free of charge, tidak ada perantara, hanya minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hilang lelah dan penat menjadi seorang wanita. Itu diajarkan pada zikir Fatimah. Dan bila Sayyidatina Fatimah dapat amalan tersebut, disebutkan dia tak pernah tinggal sampailah dia wafat. Itu Sayyidatina Fatimah. Bila dia tengok semua proses-proses ni puan-puan, yang kita belajar, dia cukup sabar ni, bila dapat apa yang diajar oleh Nabi, maka dia balik menjadi perempuan yang biasa-biasa aja. Ini sejarah perempuan yang biasa, tapi luar biasa sehingga diangkat menjadi penghulu wanita syurga. Sayyidatina Fatimah.